Okay, soalan 6, paper 2, 2022, berkait dengan trigonometry. Okay, buktikan bahawa chord this thing equals to 2 chord X. So, you can take either one side and buktikan yang sebelah lagi lah. So, in this case, I feel like I want to take this side. Okay, and then yang chord ni juga nak jadikan dia 1 over tangent X over 2 minus tangent X over 2. So, bila cikgu buat macam ni, and then cikgu terfikir pula, why not I make it as a single fraction? Because when I do it single fraction, okay, yang ini proof these things all, make sure formula trigonometry sebelah kamu lah. But at least from there you can get the idea. Okay, macam ni pun cikgu dapat idea dari situ lah. Because cikgu perasan dia ada satu rumus 1 minus tangent square A equals to 2 tangent A over tangent 2A. Okay, dari situ cikgu nampak, I want to make it as this, tangent kuasa 2. So, yang ni kan over 1. So, make it as a single fraction. Ini darab dengan tangent X per 2. Kenapa nak samakan penyebut dia lah kat sini. So, atas pun darab dengan tangent X over 2. So, what I will get? 1 minus tangent square X over 2 over tangent X over 2 lah. Okay. So, yang A ni sekarang 1 minus tangent square X over 2 lah. Sudut dia jadi X over 2. So equals to 2 tangent X over 2 over tangent 2 X over 2. So ni dengan ni boleh potong. So at the end dia akan jadi tangent X sajalah. So itu yang juga nampak tadi. Okay, yang ini sama dengan yang ini. That means this one I can substitute over here. Okay. So, bila cikgu substitute, dapatlah macam ni. 2 tangent X over 2 over tangent X. So, yang ni yang bahagi ni cikgu, per tu cikgu jadikan dia bahagi lah. Baru senang kita nak selesaikan dia lah. Okay, so equals to 2 tangent X over 2 over tangent X. Yang bahagi dia darab, mana yang ni over 1, upside down, right? So, tangent X over 2 lah. And then ni dengan ni boleh potong. So at the end you will get 2 over tangent X. So tangent X bila naik atas dia akan jadi 2 cot tangent X. Kita dah buktikan. Okay, dah buktikan. Alright, number B1. Okay, B1. Cuba dalam ni ya, supaya ada ruang nak buat. Okay. So B1, sketching graph. So untuk yang ini, minus 1 lah, minus 1. For 0 to 360 degree lah. Okay. So dia hence, that means ada kaitan dengan yang atas. Alright. So kat sini cuma boleh nampak 2 chord X. Ini pun 2 chord X. So which is we can substitute this one over here. So what you will get? Y equals to, ni yang B1 Y equals to chord X over 2 minus, cikgu substitute lah. And 2 chord X ni cikgu substitute ni. Chord X over 2 minus tangent X over 2. Okay, and then jangan lupa minus 1 tu minus 1 lah. Ini belakang ni ada minus 1, right? So Y equals to, and then yang ni cuba simplify. Cuba simplify juga akan dapat. Ini kalau buka kurungan negatif positif jadi negatif, right? So hilang. And then negatif dia akan jadi positif. So cuba akan dapat tangent X over 2 sajalah. Minus 1. Okay. And then how to sketch? Remember, I told you before, buat macam ni jadual X and Y. Okay, and then find the interval first. Ingat, ini tangent. Kalau tangent, cari dulu tempoh dia. Tempoh dia, kalau untuk tangent is not 360, it's 180. Bahagi dengan B. B sekarang is 1 over 2 because here is X, right? Depan dia 1, right? So it's 1 over 2 lah. So 1 over 2, which is 360. And then for the interval 360 divided by 4, so which is 90 degree lah. So 0, start from 0, so 90, 180, 270, 360, okay. And then seterusnya Y equals to, gantilah X to 0 dulu, do 1 by 1 lah, tangent 0 over 2, X to ganti 0 lah, minus 1. Okay, I did it, cikgu dapat negatif 1 lah, so I put negative 1 here. So if for 90, I got 0, and 180 is infinite lah. And then 270 is 0, 360 I get negative 1.
And then I can start to sketch already. Okay. So bila cikgu sketch, cikgu akan buat macam ni lah. Of course, guna ruler. Of course, make sure you use ruler. Don't do like what I'm doing here. Okay, I'm just want to make it fast. So I'm doing with a ruler. But make sure you do use ruler. So 90 degree, 180, 270, and 360. So now the infinite is 180, right? So ini yang dia takkan sentuh kat 180. Okay, dia takkan sentuh, kita buat dot. Senang. Okay, lah kita lukis nanti. Alright. So how I do? For 0 is -1, so I start from here. And then 90 is 0, right? So I put here. And then, of course, dia akan naik macam ni sampai menghampiri. Menghampiri, ya, dia, tapi dia takkan sentuh. Dia akan menghampiri sahaja. Tapi dia takkan sentuh. And then over here, 270. And then 360 kat -1. Okay. So, of course, dia akan turun balik kat sini. Macam ni lah. Okay, in case kalau kamu confuse, dia sebab dekat sini, what confuse sometimes, kamu akan confuse 270 kat sini, adakah dia dari bawah atau dari atas? Kamu akan confuse macam tu. So in case you confuse, quickly take any angle. For example, boleh juga ambil 200. Quickly do, and then roughly you will get one value here. So dia dekat atas. And then you can draw like this lah. Then you can have idea lah. You akan dapat idea lah dia macam tu. Dari atas ke bawah macam tu. You can do that also. You try that. Because you can use calculator. Okay, dah. Kita dah sketch. And then B2. Tiada penyelesaian diperoleh jika Y sama dengan M. Dilakarkan pada paksi-paksi yang sama di B1. Okay, dengan keadaan M ialah pemalah. Menyatakan Julai nilai M. Okay, dia tak ada penyelesaian. So, kalau tak ada penyelesaian, okay, for example lah, Y dia, let's say Y equals to 1. Y equals to 1 is here. So, ada penyelesaian sebab dia bersilang. If Y equals to -1, kat sini, ada juga penyelesaian dia. Ni, bersilang juga kan. So, kalau kamu ambil any Y ke atas ni, you akan jumpa penyelesaian dia. So, kat mana dia takkan bersilang? Of course, dekat bawah ni. Okay, of course, dia kalau kurang daripada -1, macam ni. Dia tak kena graf. Tak kena graf maksudnya tak ada penyelesaian. So, M is less than -1. That's the answer lah.